5. Perbezaan jurang pembangunan. Adakah peruntukan pembangunan negeri Sabah dapat ditingkatkan? Secara umumnya, maksudnya bila ada jurang yang besar dan dasar kerajaan ialah memastikan pembangunan seimbang di semua wilayah dan pentadbiran Datuk Seri Anwar contohnya cukup mementingkan usaha untuk membasmi kemiskinan dan jurang kemiskinan yang besar itu banyaknya di Sabah kan. Saya ingat 6 daripada 10 daerah termiskin di Malaysia. Saya tak ingat the exact number. Is that the 6 or 7 top 10 tu di Sabah. Bongok, Telukit, semualah Kudat kita ada semua kan. Jadi usaha kalau ini adalah keutamaan utama kerajaan persekutuan, sudah tentu program dan sumber untuk menggerakkan program itu mesti pergi ke tempat-tempat. Jadi walau macam mana pun keadaannya, Sabah sudah tentu akan terus mendapat tempat yang paling utama dari segi perbelanjaan persekutuan kan. Yang saya turut usahakan ialah supaya apabila dana itu diperuntukkan, ia dilaksanakan dengan baik, program itu berjalan dengan baik dan hasilnya itu dapat dituai dengan baik. Kalau tidak, kita akan secara berterusan peruntukan itu ada, tapi kita juga kena selaraskan peruntukan dan pelaksanaan itu kerana akhirnya rakyat tak boleh tunggu kan. Dan kalau kita tak laksanakan dan uruskan dengan cepat dan baik, maka masalah yang sedia ada ini akan jadi lebih teruk, lebih teruk.